Ku buka chart, candlestick bersinar terang. Break out lepas resistance, volume naik mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda semua yang sedang mendengar sesi live pada pagi ini. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan hari ini, tim Adi Saham akan membawa program-program ilmiah bersempena dengan bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah, ini adalah program yang pertama untuk bulan Ramadan pada kali ini. Dan bersiaran pada pagi ini khas bersempena dengan bulan Ramadan 1447 Hijrah, dengan harapan semoga kita semua dalam keadaan baik, keadaan penuh rahmat. Ini semestinya satu detik yang cukup bermakna untuk kita mengejar pahala dengan melakukan aktiviti-aktiviti ibadah seperti tarawih dan juga tadarus. Malah dengan mendengar perkongsian ilmu ini juga merupakan salah satu ibadah yang cukup baik untuk kita mengejar pahala berlipat kali ganda di bulan Ramadan mulia ini. Bagi saya yang cukup ini sebelum saya paskan ini kepada Ustaz Asri Ismail, mungkin saya boleh membincangkan serba sedikit mengenai latar belakang beliau sebelum saya serahkan mic ini kepada Ustaz Asri. Ustaz Asri lahir pada 1995 dan mendapat pendidikan awal di Dungun, Terengganu, pendidikan menengah di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, Kuala Nerus, Terengganu, ITM UiTM Shah Alam, bidang seni bina, Darul Lurah Wad Dawah Indonesia, bidang dakwah dan usuluddin. Merupakan pengelola Madrasah Al-Ikhlas Terengganu, pengarah program awam dan korporat dan jurulatih bertauliah di Kelab Pidato Perdana Antarabangsa ke pentas sejak 2013, kini 42 cawangan Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, Kemboja dan Vietnam. Merupakan pensyarah sambilan core kurikulum pidato dan presentasi di Akademi Seni Warisan Kebangsaan Aswara. Perunding dan penceramah bebas modul pembangunan modal insan, komunikasi, pengucupan awam dan prestasi di organisasi korporat, jabatan kerajaan, IPT dan pelajar remaja. Beliau juga merupakan juri pertandingan pidato peringkat kebangsaan IPT dan awam. Memiliki pertauliahan pengamal NLP, CBNLP, NFNLP USA, pengamal NLP Hypotherapy, Certificate Multitasking Professional Presenter, CMPP MOL, Mastery RSCM Penceramah, Certificate Visual Learncaster, Online Learning and Communication Master. Jadi beliau saya kira sudah cukup baik pakar dalam bidang pengucapan awam. Jadi tidak membuang masa lagi, saya serahkan slot pada pagi ini kepada Ustaz Asri bagi membincangkan dan juga mengulas tajuk yang saya kira cukup baik untuk kita dengar pada pagi ini, dan seterusnya kita mendapat ibrah dan juga berkat tentang tajuk rezeki yang berkat, kesyukuran yang berganda. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan slot ini kepada Ustaz Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pengacara majlis yang handsome bergaya pada hari ini walaupun ia masih jauh lagi. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada bulan yang baik, hari yang baik, kita dapat bersama-sama berkumpul walaupun di alam maya, secara maya, tapi pertemuan ini sangat berarti dan bermakna buat kita. Agaknya kenapa yang saya sebutkan sangat bermakna? Apa yang menjadikan pertemuan kita pada hari ini sangat istimewa? Apa agaknya? Ada siapa nak bagi respon? Kerana kita boleh bernapas dan dipanjangkan umur untuk bersama-sama mendengar sesi kita hari ini, itu yang istimewa pada saya. Okey, cantik. Dapat bersama-sama mendengar sesuatu yang
bukan mungkin baru, tapi dalam bentuk yang lain. Dan yang paling istimewa lagi adalah kita berada di bulan Ramadan, dan saya yakin pertemuan kita pada hari ini sebagaimana di-initiate oleh Puan Akmal kita untuk menyatakan bahawa ini adalah gambaran nak beritahu kepada kita semua bahawa belajar itu tak ada titik noktahnya. Tak ada titik noktah. Belajar tanpa henti, dan kerana ilmu tu akan habis dan tidak pernah cukup. Kalau dulu tak ada AI, sekarang dah ada AI. AI saja pun dah banyak mana kita kena belajar. Itu baru ilmu berkaitan dengan kerja. Okay. Dan begitu juga mencari ilmu adalah merupakan ibadah. Kenapa? Ilmu itu juga yang akan menyempurnakan ibadah kita. Dan setiap harta yang dibelanjakan untuk mencari ilmu, ianya adalah termasuk dalam fi sabilillah. Allahu akbar, ya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Dan sebelum tu saya ingin memohon izin, sekiranya ada di kalangan pendengar kita yang ada pangkat Tan Sri, Datuk dan Datin dan sebagainya, saya memohon untuk menggunakan kalimah umum, tuan-tuan dan puan-puan atau hadirin yang dikasihi saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-puan yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita beri peluang untuk bersama-sama. Kita masih sihat, kita ada kawan-kawan yang baik, kita ada guru kita, kita ada mentor kita, kita ada klien kita, dan itu semuanya adalah rezeki. Rezeki untuk kita. Jadi tajuk diberikan pada saya pada hari ini adalah rezeki yang berkat, kesyukuran yang berganda. Tuan-tuan dikasihi sekalian, saya nak berikan satu gambaran pada pagi ini. Begini. Sekarang bulan Ramadan kan. Siapa di sini yang belum pernah pergi pasar Ramadan ataupun bazar Ramadan? Belum pernah pergi? Hakim dah pergi? Saya tak pergi, Ustaz. Saya Tak tak boleh pergi? pergi. Saya tak suka crowded. Tak suka. Tapi ada, Saya di Rusling. ya, okey, baik. Tapi ada pergi ke kedai lah kan? Ada lah kan untuk beli barang berbuka dan sebagainya? Ada okey, baik. Jadi kena hakim tak pergi ke bazar Ramadan, mungkin orang lain pergilah kan? Baik. Bila kita ke bazar Ramadan, apa yang kita bawa? Tentunya antaranya adalah kita bawa duit untuk kita beli barang. Bila sampai saja di bazar Ramadan ataupun di kedai tempat kita nak beli barang, apa yang kita buat terlebih dahulu? Kita akan pilih dahulu, perhati dulu, scan dulu mana yang nak dibeli, dan tentunya kita akan pilih yang sesuai dengan selera kita. Dan setelah sesuai dengan selera kita, tengok pula kualiti dia. Dan mungkin ada orang ditengok juga siapa penjual dia. Kalau yang macam hakim ni ada, okey, boleh. Ada juga macam tu Kadang ada setengah orang macam saya sendiri, kalau nak pergi gunting rambut, saya akan tengok yang tukang gunting tu macam mana. Kalau nampak dia kemas, saya yakin dia boleh mengemaskan rambut saya. Sebab tu first impression ni sangat penting lah, ya? Okey, baik. Kita pun beli juadah dan kita bawa pulang. Tuan-puan yang saya kasih sekalian, itu merupakan satu analogi mudah. Bagaimana kalau kita andaikan rumah tu adalah kampung kita yang sebenarnya, ya? Kampung akhirat, kerana kita ni berasal dari syurga. Nabi Adam AS asalnya syurga. Maka kampung kita adalah syurga. Maka kita datang ke dunia ni, kita kalau ibaratkan sebagai ke bazar Ramadan, kita membawa bekal. Apa bekal yang kita ada? Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita apa? Bagi kita usia. Kalau ikut Imam Ghazali rahimahumullah, usia itu adalah bekal manusia. Bekal yang kita bawa ke atas muka bumi ini untuk apa? Untuk mencari bekal pulang ke akhirat. Jadi kalau kita ke bazar Ramadan mencari lauk untuk berbuka, maknanya lauk tu nanti kita akan bawa pulang ke rumah kita, yang saya analogikan sebagai akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ketika kita mencari juadah berbuka puasa ataupun dalam dunia sebenar, dalam keadaan kita nak mencari bekal pulang, sudah tentu kita akan buat pilihan yang terbaik. Kenapa? Kerana yang kita bawa adalah duit, dan bukan duit RM, tapi kerensinya adalah amal soleh. Hanya amalan yang amal soleh yang akan dibawa sebagai bekal untuk perjalanan yang sangat jauh. Tuan-tuan sekalian,
pertemuan kita pada pagi ini bukan untuk nak tuju pada siapa-siapa, bukan nak mengata siapa-siapa, tapi untuk diri kita masing-masing, terutama saya sendiri yang lemah dan banyak dosa ni. Ada orang tanya saya, Ustaz, berat Ustaz apa sekarang? Saya kata, berat saya sekarang 100 lah. 100. Tapi berat saya sebenarnya bukan 100, berat saya 50 sahaja. Yang baki itu adalah dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Perjalanan kita sangat jauh. Berapa alam yang kita akan lalui? Kita baru melepasi 2 alam. Kita berada pada alam yang ketiga. Kita baru melepasi alam arwah. Daripada alam arwah kita masuk ke alam rahim ibu kita. Tu pun kita rasa besar sangat dah. Akhirnya kita keluar melalui dari rahim ibu kita, beradalah kita di dunia yang luas terbentang pada hari ini. Untuk apa? Untuk mencari bekal pulang. Hidup kita tak lama. Tak lama. Kalau ikut usia Nabi SAW cuma 63 tahun sahaja. Dan saya pun dah 60 lebih. Kalau ikut usia Nabi, ada beberapa detik lagi yang tersisa. Namun usia tidak mengenal, tidak memilih. Kematian tidak memilih usia sampai masa bergerak dan berjalan. Seterusnya kita akan berada di alam barzakh, alam yang ada dinding, istilahnya dinding antara dunia dengan akhirat. Tak tahu berapa lama kita berada di dalam barzakh, dan bermulalah kita memerlukan bekal. Dengan bekal yang cukup, dengan bekal amal soleh, insya-Allah kita selamat di alam barzakh. Menunggu sebab menunggu hari kiamat. Bila alam semua hancur dan dibangkitkan semula, kita berjalan kepada mahsyar, dan bermulalah alam mahsyar. Alam mahsyar ia bukan satu hari, tapi ribuan tahun. Dan satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Penantian yang sangat lama yang memerlukan bekal. Di sana akan berlaku syafaat, hisab, penyerahan suratan amal dan timbangan amal. Sebelum kita bertemu dengan telanga Nabi SAW dan akhirnya melalui titian sirat, maka penghujung perjalanan kita adalah syurga atau neraka. InsyaAllah dengan rahmat bulan Ramadan, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Setiap petang dalam bulan Ramadan, Allah membebaskan 60,000 umat manusia daripada api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk salah seorangnya. Perjalanan kita sangat jauh. Maka mari kita masuk pada tajuk kita. Bagaimana rezeki yang Tuhan bagi pada kita dapat kita convert, dapat kita jadikan sebagai bekal amal soleh untuk sebagai persiapan perjalanan yang sangat jauh ini. Kita pergi dulu pada rezeki. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Maksudnya tiada suatu pun makhluk yang melata atas muka bumi ini melainkan Allah jua yang menjamin rezeki dia. Kenapa Allah jamin? Kerana dialah, Allah lah pemilik rezeki dan dialah pemberi rezeki. Apa itu rezeki? Dalam Quran ada 120 tempat yang menyebut tentang rezeki, ataupun istilah yang digunakan dalam Al-Quran, al-rizq. Orang Melayu kita sebut rezeki lah kan. Jadi apa itu rezeki? Ada orang kata rezeki itu duit lah. Kalau Hakim sebut rezeki ni selalu macam mana? Ya Allah murahkanlah rezeki. Jadi dalam hati tu Hakim ingat apa dia? Ingat duit ke ingat benda lain? Kita ni kan, saya tak menipu diri saya lah kan. Kita normal. Sebab kita kerja dengan trading ni, duit je lah Ustaz. Duit je. Itu jujurnya kan. Jujurnya. Kalau saya bersembang dengan klien-klien, kalau sebut rezeki, ya Allah Tuhanku, hari ni biarlah 20 tik kan. Okey, terima kasih. Tidak salahnya. Namun kita nak kembangkan lagi maksud rezeki itu, ya, supaya kita menjadi wawasan kita lebih jauh dan melihat rezeki itu dengan pandangan yang tepat. Baik. Rezeki dalam Islam bermaksud pemberian
Allah kurniakan. Dan kurniaan itu sama ada dalam bentuk duniawi ataupun berkaitan dengan agama. Semua tu rezeki. Jadi bukan saja makan, bukan saja minum, bukan saja harta, yang benda yang boleh kita pegang dalam bentuk kemedaan semata-mata. Ia juga termasuk apa? Ilmu pengetahuan. Nampak tu saya kata pagi ni kita bertuah kerana kita dapat berkongsi sesuatu, dapat mendengar sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kehidupan kita. Mungkin kita pernah dengar, namun manusia ini selalu pelupa. Maka peringatan itu penting untuk manusia. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu berguna bagi orang beriman, bagi orang mukmin. Ya. Kasih sayang, kebahagiaan anak isteri, apa lagi? Keselamatan, kegembiraan dan seumpamanya. Itu adalah rezeki. Ya. Dan ada juga guru saya sebut, sesuatu yang kita rasa sebagai musibah ataupun sesuatu yang kita rasa kita tak suka, itu pun rezeki juga. Dia panggil rezeki yang tertangguh. Kerana selalu kita dengar kan, apa juga kejadian sakit ke atau sebagainya, orang kata ada hikmah tu. Hikmah itulah sebenarnya rezeki. Setelah setahun, 2 tahun baru kita faham, rupanya aku terlanggar tiang telefon itu hari, ini hikmahnya. Macam tu kan, contoh. Ya. Betul juga Nabi pernah menyebutkan, pernah bersabda, ini qad ruziqtu hubbaha. Ini Nabi sebut bila? Nabi sebut tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kata, aku telah direzekikan cintanya. Nabi menggunakan istilah rezeki untuk cinta yang didapat daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu sangat luas. Jadi fahamlah kita bahawa rezeki itu sangat luas dan pemberian Allah itu sangat luas tanpa batas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mari kita tarik nafas dulu. Ucapkan Alhamdulillah. Kerana oksigen yang baru kita sejuk ini ialah merupakan juga rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ramai orang di luar sana yang sedang berjuang di hospital, sesak nafas dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi jangan kita salah faham tentang makna rezeki. Bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ini bukan doa buka puasa Ini contoh. Rezeki di situ bermaksud apa yang kita bincang tadi. Ada ketikanya kita diberikan kesihatan, masya-Allah, dapat berpuasa pada tahun ini dengan baik. Hari ini dah berapa Ramadan ini lagi? InsyaAllah hari yang ke-6 hari ni. Hari ke-6 dah, masya-Allah, Allahu akbar. Dapat tadarus. Hakim dah masuk juz berapa dah? Jangan beritahu nanti. Alhamdulillah. Itu semua rezeki ya. Ya, amin. Dalam Al-Quran ada 120 tempat. 120 tempat yang menyebut tentang rizq. Okey. Ingat ya. Jadi rezeki ni bukan isu kecil. Itu isu membabitkan soal akidah. Sebab tu ingat, pegang betul-betul, faham betul-betul tentang rezeki, kerana dia akan memperkukuhkan akidah kita. Ya. Cuma dalam Al-Quran ni dia ada beberapa falsafah penting yang dikaitkan dengan rezeki. Bagi kita ikuti. Ya. Antaranya falsafahnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahawa rezeki, sumber mutlak rezeki. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dan surah Az-Zariyat 56. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq, itu salah satu nama dalam 99 asma Allah. Ar-Razzaq, dialah pemberi rezeki. Jadi walaupun kita pada pandangan umum lah, kalau kita bekerja nampak majikan bagi rezeki. Untuk bulan Mac ni berapa bulan masuk gaji dah kira dah. Majikan yang beri gaji tu, nampak dia beri, memang dia berilah. Dia sama ada bentuk cash ke dalam bentuk transfer dan sebagainya, ataupun pelanggan kita yang bawa rezeki untuk kita, ataupun pasaran
yang memberikan kita rezeki. Jadi semuanya itu adalah saluran sahaja. Yang Maha Pemberi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ingat, jangan sampai kita takut kehilangan pasaran, takut kehilangan manusia, takut kehilangan sesuatu. Ingat, yang memberi rezeki itu adalah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gadai prinsip kerana takut hilang rezeki. Kenapa? Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Ingat betul-betul, pegang betul-betul, rezeki itu milik dia, milik Allah, dan dia Maha Pemberi. Dan Allah ni Maha Pemberi ini dia beza dengan manusia memberi. Kita ada juga sifat memberi, cuma memberi manusia ni kadang sikit. Allah bagi banyak. Manusia ni memberi, cuma kadang-kadang bila dia minta. Allah Subhanahu Wa Taala memberi tanpa diminta. Kita juga memberi, cuma kadang-kadang. Allah memberi, senantiasa memberi. Allahu Akbar. Ya, itu beza sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khairur raziqin. Yang kedua, falsafah dalam Al-Quran, iaitu rezeki bukan sekadar wang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum man azwajikum bayyin. Saya sebut sekali lagi ayat Qurannya, ni surah An-Nahl ayat ke-72. Wallahu ja'ala lakum man anfusikum azwajan wa ja'ala lakum man azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Hakim kalau tadarus boleh betulkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu pasanganmu, anak-anak dan cucu, serta menganugerahkan rezeki yang baik-baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Taala beritahu rezeki itu bukan sekadar harta yang kita nampak dalam bentuk duit, apa lagi isteri, apa lagi pasangan, anak-anak, cucu, itu juga sebagai rezeki. Yang kita bincang tadilah, ya. Jadi kita faham betul-betul dalam Al-Quran menyebut dengan jelas bahawa rezeki itu bukan sekadar wang semata-mata, namun ada lagi yang melibatkan hal lain, termasuklah keterangan jiwa, ilmu, kesihatan, masa lapang, sahabat yang baik, apa lagi, guru yang baik, jiran yang baik. Itu semua adalah rezeki yang kadang-kadang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kita kadang-kadang nak pindah rumah, apa yang kita tengok dulu? Tengok jiran dulu. Okay? Macam tu juga. Kau nak pilih remiser pun macam tu kan. Orang tengok remiser, orang tengok juga. Dia ni okey tak, macam mana kan. Okay, itulah. Itu rezeki, semua rezeki, alhamdulillah. Falsafah yang ketiga dalam Quran kita sebutkan bahawa rezeki itu terikat dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, yakni Allah, menjadikan baginya jalan keluar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat ya, Allah tidak janji kekayaan, kerana orang kaya belum tentu dia cukup. Bila tak cukup, dia masih miskin. Tapi Allah janji jalan keluar. Jalan keluar. Kadang-kadang kita trade, ada masalah, tak sampai target yang kita nak capai, tapi ada jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Yang tak disangka-sangka. Syaratnya apa? Syaratnya adalah takwa. Cuba kita tengok bagaimana orang yang berniaga. Orang yang jujur dalam perniagaan, maka mendapat kepercayaan daripada pelanggan dia. Kejujuran. Orang yang jaga solat, Allah jaga hidup dia. Nilai macam tu kan. Bagaimana nilai takwa? Kerana orang yang jujur ni sebagai nilai takwa. Orang yang jaga solat juga sebagai nilai takwa. Maka orang jujur, pelanggan percaya. Orang yang solat, Allah jaga. Nilai takwa kat situ. Jadi peganglah, perteguhkan diri kita untuk memperkasakan takwa. Di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini,
Allah SWT menyebutkan dalam surah untuk kefarduan berpuasa, ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Hakim ingat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Ramadan? Juzuk ke berapa ya? Saya baru juzuk ke-4 ke-5 macam tu. 4 kelima. Oh, part yang kelima. Jadi diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu. Disambung apa sambungan dia? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Matlamat sebenar Ramadan ini adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan bila kita masuk dalam orang bertakwa, maka bila kita kaitkan dengan ayat ini, maka Allah akan berikan kita insya-Allah jalan keluar daripada segala permasalahan kita dan memberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Allahumma salli ala Muhammad. Berikutnya dalam Al-Quran juga disebutkan tentang rezeki, bahawa rezeki itu boleh diluaskan, boleh disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khairan basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, dan dia juga yang menyempitkannya. Sesungguhnya ia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat keadaan hambanya. Ya. Prinsip penting. Apa yang penting? Ya. Kalau kita rasa lapang, maka itu kemuliaan. Rasa sempit itu hina. Sempit di sini bukan semata sempit rezeki, tapi sempit emosi, sempit perasaan. Kenapa? Perasaan itu juga sebagai daripada rezeki. Maka ingat, orang yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali pada yang tadi. Apa dia? Perkasakan nilai takwa. Ya, perkasakan nilai takwa. Itu berkaitan dengan rezeki. Maka kita faham rezeki itu sangat luas, bukan sekadar wang, bukan sekadar duit, ya. Malah segala sesuatu yang menjadi pemberian pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, maka itu dipanggil sebagai rezeki, ya. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana yang disebut sebagai rezeki yang berkat. Rezeki ni banyak, luas. Bagaimana kita nak kaitkan dengan keberkatan, nilai keberkatan, ya? Baiklah, berkat. Apa makna berkat? Kalau sebut berkat ni apa? Berkat ni kalau kata bertambah lah, secara mudah macam tu kan. Sebenarnya berkat itu bukan sekadar bertambah. Dia bukan sekadar bertambah. Dia apa makna lagi? Rezeki itu sesuatu yang barakah itu sesuatu yang kebaikan yang tetap. Ada kebaikan yang tidak tetap, dan ia berkembang dan beri manfaat dan berpanjangan. Ingat ya, selain dia kebaikan yang tetap, yang maksudnya kalau hari ni dia betul, esok pun dia betul juga. Kalau hari ni dia satu yang baik, esok pun jadi baik juga. Dia tetap. Yang kedua, berkembang. Berkembang ni sesuatu yang boleh bertambah. Maksud bertambah kan. Dan yang ketiganya, memberi manfaat yang berpanjangan. Itu nilai barakah. Jadi kalau kita kaitkan dengan rezeki yang barakah, apa maknanya? Rezeki, katakanlah rezeki itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk duit lah. Kalau kena Hakim kata, kalau fikir rezeki ni, Hakim kata terus duit lah. Nanti kita nak ambil duit. Maknanya duit itu akan jadi kebaikan yang berterusan. Akan menjadi kebaikan. Duit itu takkan tukar jadi sesuatu yang tak baik. Yang tu ya. Okay. Yang keduanya, dia berkembang. Apa yang berkembang tu? Berkembang manfaat dia. Berkembang dari segi kegunaan dia. Dapat dikongsi oleh banyak orang, oleh ramai orang. Dan yang ketiga, memberi manfaat berpanjangan. Manfaat pada siapa? Pada orang yang mendapat duit itu, dan juga pada kita sendiri sebagai amal jariah kita. Itu yang berkat. Kerana tidak semua duit, tidak semua harta yang kita ada ni dapat jadi macam tu. Ada setengahnya kena curi, ada setengahnya kita beli barang makan dah habis macam tu saja. Tapi bagi rezeki yang berkat itu, dan kalau kita beli makan sekalipun, makanan itu makanan yang beri kita kesihatan untuk menguatkan tubuh untuk ibadah, itu juga rezeki yang berkat.
Ingat jadi kalau sebut barakat, maknanya kebaikan yang tetap, ia berkembang dan beri manfaat yang berpanjangan, berterusan. Dan ingat, kalau kita kaitkan dengan akhirat, maka ia akan memberi kebaikan untuk kita ketika kita berada di Yaumul Mahsyar. Itu sebesar-besar pertolongan untuk kita, ya. Okey. Kalau tadi rezeki dalam Al-Quran disebut sebanyak 120 kali, perkataan barakah disebut 32 kali saja. Apa yang kita boleh belajar? Maksudnya adalah rezeki itu boleh banyak rezeki, tetapi barakah menjadikan sedikit itu cukup, ya. Tidak semua rezeki yang ada itu berkat, tapi yang berkat itulah menjadikan ini cukup. Jadi kalau istilah yang mudah apa dia? Rezeki itu adalah angka, nombor saja, sedangkan barakah itu adalah makna dia. Istilah macam tu. Ataupun ada istilah lain, rezeki itu kuantiti, barakah itu kualiti. Kita kalau boleh nak jadikan semua rezeki kita ni barakah lah, ya. Tak satu pun yang kita mahu dia dibazirkan ataupun, ya, menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita nak macam tu lah. Nanti kita tengok nanti bagaimana cara untuk menjadikan rezeki kita berkat, insya-Allah. Jadi bagaimana rezeki itu menjadi berkat, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini nak beritahu apa? Nak beritahu bahawa bagaimana Allah memberikan keberkatan, bukan apa istilah kekayaan, tak. Kita sebut kekayaan, keberkatan. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan keberkatan dari langit dan bumi. Bukan kekayaan, tapi keberkatan. Kenapa? Duit tanpa barakah cepat habis. Masa tanpa barakah sibuk, nampak sibuk lah kan, nampak buat online, buat apa buat trade kan, tapi kosong kan. Aku buat apa hari ni, ya? Macam tu kan. Dan ilmu tanpa barakah dapat ilmu tinggi tapi sombong. Allah, ya? Kita nak macam tu. Maka kita nakkan rezeki yang barakah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang mana ianya apa dia, yang kebaikannya kekal, bertambah dan manfaatnya berpanjangan. Kenapa rezeki yang berkat bukan sebenarnya yang kita pegang? Ni duit, ada duit, kita pegang duit kan, kita pegang telefon ni, pegang telefon. Kita rasa ini nak jadi apa? Telefon yang berkat ni berkat ni adalah bukan yang kita pegang. Memang telefon kena pegang lah istilahnya kan, kena kita guna. Tapi kalau dalam bentuk rezeki yang sebenarnya, rezeki yang berkat itu bukan yang kita pegang, bukan yang kita rasa ini milik aku, tetapi yang berkat itu adalah rezeki yang kita lepaskan kerana Allah. Pernah dengar tak kisah dalam kitab mana, adalah sebut kitab ni bukan hadis, ya. Dalam kitab disebutkan ada dua orang ahli zuhud di kota Baghdad. Ahli zuhud. Jadi salah seorang ni pakaiannya ala kadar lah, yang ada pada dia hanyalah ada periuk atau kuali macam itulah, dan juga alatan masak sikit. Jadi tak dalam satu guni kain, dan itulah yang dibawa ke mana-mana, ya. Sedangkan seorang lagi ahli ibadah zuhud yang berada di kota Baghdad, kaya raya. Maka pada satu hari bertanyalah orang awam kepada ahli zuhud yang miskin ini. Dia beritahu bahawa di kota Baghdad ada seorang ahli zuhud yang sangat kaya. Maka bila mendengar cerita tu, maka berkatalah ahli zuhud yang miskin tadi, ini dah tak betul. Aku kena pergi dan menegur ahli zuhud berkenaan, ahli zuhud yang kaya itu. Okay. Dia pun berjalanlah ke kota Baghdad, dan bila sampai di rumah
ahli zuhud yang kaya itu dah masuk ke ruang tamu. Pada ketika itu ada 2 lagi tamu yang sedang berada bersama dengan ahli zuhud yang kaya. Maka dia dengarlah perbualan di antara ahli zuhud kaya bersama dengan 2 orang tamu tadi. Maka bertanyalah ahli zuhud yang kaya ni kepada tetamu, tuan-tuan datang ini untuk hajat apa? Gitu. Jadi sebelum dia menjawab, sebelum tetamu tadi menjawab, tetamu tadi memerhatikan ahli zuhud telah menegur mereka. Pada ketika itu mereka isap rokok. Salah seorang merokok dan salah seorang lagi nak merokok juga. Ditegur oleh ahli zuhud miskin, ahli zuhud kaya, supaya tidak menggunakan mancis baru, sebaliknya menggunakan api yang sedia ada pada rokok kawan yang telah merokok tadi. Share lah kan, share macam tu, untuk mendapatkan api untuk merokok. Bila melihat kejadian itu, tetamu ni pun boleh berfikir, kalau macam ni tak ada harapan kita nak minta sumbangan ni. Sebab itu bila ditanya oleh ahli zuhud kaya tadi, apa hajat kamu ke sini, kedua-duanya beritahu, tak ada apalah, kami datang sekadar untuk berziarah sahaja. Begitu. Namun disebutkan, dinyatakan oleh ahli zuhud kaya, saya dengar tadi kamu ada berbincang bahawa kamu ingin kamu nak membina madrasah di tempat kamu. Kalau begitu ambillah wang di sudut sana, dan sejumlah wang diberikan, agak banyak. Dan terkejut tetamu tadi, dan akhirnya berlalu pergi. Tibalah giliran ahli zuhud miskin datang dan menegur ahli zuhud kaya, beritahu dan beritahu, wahai tuan, ahli zuhud tidak boleh mempunyai harta yang banyak, kerana ini akan mengganggu penumpuan fokus kepada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah panjang berbicara, setelah habis berbicara, ahli zuhud kaya berkata, adakah kamu telah habis berbicara? Dijawab oleh ahli zuhud miskin, ya. Kemudian ahli zuhud kaya berkata, wahai saudaraku, harta yang ada pada di depanku ini bukanlah milikku, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak pernah meletakkannya di hati, tapi aku meletakkannya di tangan. Siapa yang memerlukan, ambillah. Kerana itu hak orang yang memerlukan. Berbanding kamu, walaupun tidak punya harta yang banyak, namun mangkuk dan periuk yang ada pada kamu untuk kamu membawa ke hulu dan ke hilir, seperti tidak boleh berpisah dengan diri, kerana kamu telah meletakkan periuk dan mangkuk itu di hati kamu, bukan di tangan kamu. Cerita yang agak panjang sedikit lah. Jadi maksudnya apa? Ini bukan soal banyak dan sikit, tapi soalnya adalah bagaimana kita meletakkan harta, meletakkan rezeki itu bukan pada tempat dia. Itu saya nak kaitkan bahawa rezeki yang berkat itu bukan yang kita pegang di tangan, tapi yang kita lepas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pun dilepaskan, lepaslah. Dan kalau berada di tangan sendiri pun masih digunakan untuk manfaat dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke situ. Telefon ni kita pegang, memanglah pegang, takkan nak bagi kat orang telefon kan. Tapi ada satu ketika ada orang yang sangat memerlukan telefon tu lebih dari kita, dan kita ada 2 telefon, maka bagilah. Jadi pokoknya adalah kita lepaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dikasihi sekalian, kita sambung sikit lagi ya. Jadi nak tahu bagaimana tanda-tanda rezeki itu berkat. Sebelum rezeki berkat, kita tengok tanda-tanda rezeki tak berkat dulu. Tak berkat. Yang pertama, banyak tapi tak cukup. Hakim pernah kena tak? Rasa banyak dah ni tapi tak cukup. Pernah Ustaz. Pernah Banyak tu banyak mana? Jangan beritahu lah. Banyak tapi tak cukup Kita ingat cerita orang dulu-dulu gaji tak besar mana, tapi dapat membesarkan anak 8-10 orang. Di mana nilai berkat dia? Di kampung ada pakcik bercerita, orang kampung dulu masa tu tak ada kuota haji lagi, hampir tiap-tiap tahun boleh pergi Mekah, orang buat bendang. Rupanya bila padi diorang masak, mereka pun tuai padi, letak di atas batas padi, panggil dulu bagi zakat. Yang selebihnya barulah diuruskan. Gitu ya. Jadi mengundang barakah dengan zakat. Begitu ya.
Itu satu, yang pertama. Rezeki tanpa barakah iaitu banyak, tapi tak cukup, sentiasa rasa kurang walaupun angkanya besar, walaupun duitnya banyak. Yang kedua, cepat hilang. Ya, cepat hilang. Sap masuk, sap pergi. Ya. Dia masuk seperti siput, keluar seperti Kilat. kan? Datang laju lah, pergi pun laju lah. Yang ketiga, rezeki itu tidak beri ketenangan pada kita. Tak ada ketenangan. Beli rumah tapi tak selesa nak duduk. Ya? Beli telefon tapi nak hubung silaturahim tu rasa berat. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Sebab apa? Allah beri peringatan kepada kita. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'asyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit bukan bermaksud miskin, sempit itu sempit jiwa. Jangan berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, mari kita muhasabah diri kita sikit lagi. Agaknya kenapalah hilangnya barakah dalam hidup kita ni? Kenapa hilang barakah dalam rezeki kita? Yang pertama, mungkin sebab kita meremehkan dosa. Bukan kita lah, saya lah kan. Kita rasa kita tak kisah dengan maksiat. Tak rasa okey aja. Kita tinggal solat, rasa okey je kan. Kita travel kadang-kadang agak jauh kan. Jadi bila dah nak kejar jalan, takut jam, kita tak apalah, nanti kita solat asar bila sampai rumah lah. Sedangkan bila sampai rumah dah masuk waktu lain, kita rasa okey je. Kita bimbang, takut itu menjadi sebab hilangnya barakah dalam rezeki kita, dalam umur kita, dalam kehidupan kita. Kerana umur kita pun adalah merupakan rezeki juga. Termasuklah janji dimungkiri, ya, cakap tak sesuai berbikin kan. Walaupun benda tu kecil kan, mungkin strategi bisnes konon, tapi itu boleh menjadikan jalan kepada rezeki kita yang tidak berkat. Yang kedua, terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat lambat lewat, ataupun tinggal solat, doa pun jarang, Quran pun jauh. Untuk kita peringatan untuk kita ya. Solat lewat ni, saya pun ada pengalaman lah masa jahiliah dulu kan. Kadang buat assignment tu lambat je siap assignment. Tahulah tu, cek balik. Doa jarang. Doa ni senjata mukmin. Doa ni kan, dia kadang-kadang berfikir doa, kita rasa dia angkat tangan dan berdoa, kita rasa macam tak apa sangat, tak ada apa sangat lah. Sedangkan doa ni sebenarnya mengiktiraf kita sebagai hamba, dan kita minta dengan Tuhan kita. Itu sebenarnya, dia bukan sekadar doa mengangkat tangan tu, tapi penyerahan diri daripada hamba kepada Tuhannya. Setiap hari kita mengaku bahawa kita hamba. Situ peranan doa yang besar. Jangan sekali-kali kita abaikan pemberi rezeki dalam kita mencari rezeki. Kan dia sebenarnya pemberi rezeki. Itu istilah yang selalu kita gunakan ya. Kita gunakan. Ada satu usahawan, tak boleh saya sebut nama lah, pendapatan ratus ribu. Cuma satu masalah dia, anak dia bermasalah. Cakap kasar, kurang adab, kemudian nilai-nilai sebegitu. Bila balik ke rumah ialah orang kaya, rumahnya besar, tapi tak ada ketenangan, tak ada sakinah dalam hati, tak ada. Nak balik ni fikir macam Allah, macam tak nak balik lah, macam tu kan. Tapi balik jugalah, dia kena itu rumah. Kenapa? Anak, isteri semua ada kat situ, tapi perlakuan anak tu Masya Allah. Setelah kejadian ini agak lama,
dan beliau merasakan bahawa tak ada pilihan lain. Beliau perlu berubah. Apa yang beliau ubah? Yang pertama, beliau solat di awal waktu. Solat di awal waktu, permulaannya. Kemudian membersihkan mana-mana hutang yang ada kaitan dengan riba. Berikutnya, beliau konsisten sedekah, dan ada juga yang syorkan supaya buat sedekah subuh, jangan tinggal kalau boleh. Setelah ini dia amalkan beberapa ketika, dan beliau menyatakan dia buat ni bukan kerana masalah yang ada, tapi maksudnya dalam hati dia menginginkan perubahan. Kerana bagi dia, dari segi akal ni, dia menyatakan bahawa kalaulah sekarang ni, kalau katakan kita buat kek tiba-tiba kita buat dalam bentuk acuan 4 segi begini, makanya keluarnya kek 4 segi lah. Dan kalau nakkan kek tu bentuk bulat, bentuk bulat lah kan, maka acuannya perlu bulat. Maka dia tekad untuk mengubah cara hidup dia, solat di awal waktu, bersihkan hutang yang kaitan dengan riba, dan konsisten sedekah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pendapatannya mungkin tak tiba-tiba naik lah, macam tu. Kerana solat dan juga amal soleh tu bukan penentu, dan penentu rezeki tu terus bertambah. Ingat tadi, yang bertambah itu adalah apa? Yang bertambah nilai keberkatannya. Apa jadi? Hidupnya berubah. Berubah apa? Berubah lebih tenang. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi barakah itu sebenarnya apa dia? Barakah itu adalah hati yang merasa cukup. Sebab tu saya beritahu tadi bahawa orang kaya belum tentu dia bahagia. Orang kaya belum tentu dia benar-benar kaya, selagi mana dia merasa tak pernah cukup. Bila ada rasa cukup, maka datanglah nilai barakah, ya, walaupun angkanya tak banyak, ya. Ya. Yang berikutnya, apakah yang menyebabkan hilangnya barakah? Iaitu mengabaikan sedekah, ya. Tuan-tuan sekalian, selalu kita dengar kan dalam surah Al-Baqarah, besarnya ganjaran kebaikan sedekah. Bandingan derma orang belanjakan hartanya daripada jalan Allah, apa dia? Sama seperti sebiji benih, satu biji benih tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai, satu tangkai ni mengandungi 100 biji. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah menggandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni dia balasan kebaikan dia unlimited. Nilai barakah dia unlimited. Kita tak tahu banyak mana. Kerana puasa itu untuk aku, Allah Ta'ala kata, dan akulah yang akan memberikan balasan dia. Itu belum lagi malam Lailatul Qadar. Masya-Allah, Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita memperolehi Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ayat yang ingin saya baca pada pagi ini untuk peringatan kita semua, iaitu surah Al-Fajr, panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apa dia? Adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya lalu dimuliakannya dan diberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah muliakan aku. Dunia macam tu sekarang kan. Bila dapat kesenangan, kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan telah memuliakan kita. Kita rasa seronok, kita rasa tu kan. Namun ayat berikutnya Allah Ta'ala beritahu, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Susah tu makna hina, kaya tu makna Tuhan berikan rahmat, ya. Apa Allah Ta'ala jawab? Kalla balla tukrimuna al-yatim. Allah SWT kata, sekali-kali tidak begitu. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Yang menjadikan Allah Ta'ala tarik rezeki tadi, batasi rezeki dia tu kenapa? Bukan sebab kamu tidak dimuliakan. Sebabnya adalah kamu tidak memuliakan anak yatim.
wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Tuan-tuan dikasihi sekalian, sama ada orang yang beramal soleh ataupun orang yang tidak beramal soleh, ketika masuk ke alam barzakh, kesemuanya menyesal. Semuanya menyesal. Dan kalau bila ditanya, dan semuanya minta pulang kembali ke atas muka bumi. Dan untuk apa sebenarnya mereka ingin pulang ke atas muka bumi? Amalan yang paling besar yang ingin mereka lakukan adalah bersedekah. Mari kita perkasakan sedekah kita di bulan Ramadan ini, sama ada dengan harta, dengan kata-kata, dengan apa lagi? Harta, kata-kata, dengan kebaikan. Apa saja ruang yang boleh kita buat baik, buatlah sebagai sedekah kita. Malah senyum pun sedekah juga. Sekarang ni biasa dah orang senyum seorang-seorang pasal tengok telefon kan. Kalau dulu senyum seorang-seorang ni bahaya kan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang keempat menyebabkan kita tak ada barakah adalah kita lalai untuk bersyukur. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allahumma salli ala Muhammad. Rezeki yang berkat membawa kita sujud, dan rezeki tanpa keberkatan menjadikan kita sombong. Fikirkan macam tu. Tuan-tuan dikasihi sekalian, mari kita tengok sikit lagi bagaimana cara untuk menjemput rezeki. Yang pertama, untuk menjemput nilai barakah dalam rezeki kita, yang pertama, perkasakan takwa. Perkasakan takwa. Apa itu takwa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Ubay bin Ka'ab bertanya balik kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, pernah tak kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri-duri, dan apa yang kamu lakukan? Sayyidina Umar menjawab, ya pernah, aku pernah berjalan di jalan yang banyak duri-duri. Jadi apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, aku mengangkat kainku berhati-hati, melangkah agar tidak terpijak duri yang tajam itu. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, itulah takwa. Itulah takwa. Maksudnya adalah kita berjalan di atas muka bumi ini berhati-hati agar tidak terpijak duri larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita sentiasa memerhati, kita sentiasa memahami apakah batas-batas larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tak pernah terpijak larangannya, insya-Allah. Kenapa kita perlu untuk menjadi orang yang bertakwa? Kenapa kita perlu untuk menjadi orang yang menjaga batas dengan Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita tak nak menjadi orang yang diberikan istidraj. Apa makna istidraj? Istidraj ni bermaksud pemberian nikmat, kekayaan atau kesenangan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang melakukan maksiat ataupun ingkar perintah Allah. Apa tujuan dia? Sebenarnya Allah nak hukum dia secara perlahan-lahan menuju kepada kebinasaan mutlak. Bahaya kan? Kita rasa kita ni dah dapat untung banyak, kemudian nikmat yang menyeronokkan banyak kan? Kita rasa kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Sebenarnya kita memperoleh istidraj. Apa tanda istidraj? Mari kita lihat betul-betul. Ingat betul-betul. Yang pertama, dapat nikmat yang banyak melimpah ruah dalam keadaan kita jarang beribadah atau langsung tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sembahyang ada yang kita tinggal. Apa lagi? Zakat mungkin tak keluar. Tiba-tiba rezeki banyak datang. Kan? Macam tu kan. Makan sedap je selalu. Makan sedap je selalu kan. Tapi ibadah kita ada masalah. Ingat, kembali pada track yang betul agar kita tak termasuk dalam golongan yang diberikan istidraj. Yang kedua, apa tanda istidraj? Hidup tenang dengan dosa.
Yang saya sebut tadi lah, tak ada rasa bersalah atau takut bila buat maksiat, bila melakukan kesalahan. Seronok pula. Dan sekarang di media sosial pun banyak orang yang mendedahkan kejahilan masing-masing dengan kata-kata dan sebagainya semata-mata untuk nak mendapat view dan nak menaikkan konten. Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali. Dan yang ketiga, ingat, bagi orang yang jarang ditimpa musibah, saya ni tak pernah sakit, tak pernah demam, dulu kan. Okay. Kesihatan juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ni amalan kita tak baik sangat, tapi kita sihat je kan. Orang lain dah sakit lutut, solat atas kursi macam-macam kan. Ada yang gastrik di bulan Ramadan. Kita okey je, siap pagi-pagi pergi jogging lagi kan. Orang pergi main subuh di masjid, kita jogging dulu. Jadi hati-hati. Itu takut kita menerima istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Yang berikutnya, macam mana cara untuk nak dapatkan keberkatan? Jaga solat. Jaga solat termasuk orang taqwa juga, tapi disebut secara khusus. Kerana jaga solat ni besar sangat dia. Kalau untuk time management, asas per time management tu, jagalah solat. Ya, InsyaAllah. Buat dulu. Kita akan dapat hasilnya. Hati rasa tenang, masa rasa banyak. Ya. Dan setiap orang akan merasa diberikan rezeki, perasaan yang berbeza, dan rasai pengalaman itu, insya-Allah. Yang ketiga, sedekah yang konsisten. Tak perlu banyak, tapi buat secara konsisten, dan disyurkan sedekah subuh tu. Lepas sedekah subuh, doa yang ringkas untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, untuk bekal ke sana. Sebenarnya banyak jalan keberkatan. Doa ibu, doa suami, doa isteri, selawat. Malah segala kebaikan itu boleh dijadikan sebagai penjalan kepada nilai keberkatan, insya-Allah. Ya, insya-Allah boleh. Ya. Sebelum kita nak terik tu kan, buatlah solat, ajak 2 rakaat, telefon mak ibu dulu bagi yang ada mak ada ayah kan. Saya dah tak ada dah. Kan? Ataupun siapa-siapa juga yang boleh kita dapatkan nilai keberkatan dari mereka. Ataupun ada kita kenal anak yatim, bagilah sedekah untuk anak yatim, dan niatkan kebaikan itu untuk Allah memudahkan urusan kita, insya-Allah. Dan yang keempat adalah selalu bersyukur, insya-Allah. Jangan lupa bersyukur, kerana bersyukur itu akan menjadikan kita sebagai seorang hamba. Okey. Apa beza syukur dengan alhamdulillah? Okey, syukur dengan alhamdulillah. Al dalam bahasa Arab ada 2 makna. Yang pertama, al ni nak menggambarkan perkataan yang khusus. Macam masjid, al-masjid. Masjid ni lah. Kalau masjid, semua masjid. Kalau al-masjid, masjid itu. Masjid ni saja. Baik. Al yang kedua adalah menggambarkan apa dia? Menggambarkan keseluruhan. Menggambarkan gambaran yang menyeluruh. Ya, contohnya kita beritahu kan, masjid, al-masjid, maksudnya masjid dan juga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Begitu. Jadi bila kita sebut syukur ni istilahnya terima kasih lah. Bila kita dapat barang, apa kita sebut? Terima kasih kerana kita dapat barang. Tapi kalau alhamdulillah, dia bermaksud sama ada yang kita sedar kita terima ataupun tak sedar kita terima, kita sebut alhamdulillah. Okay? Alhamdulillahirabbil alamin. Macam kita biasalah kan, contohnya Hakim bagi saya telefon ni, saya berkata terima kasih, dan kita sebut alhamdulillah. Kenapa? Di sebalik telefon yang kita terima ni ada lagi banyak lagi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak nampak. Sewaktu kita ambil telefon ni, kita sedang bernafas, mata sedang melihat. Itu semua tu merupakan rezeki Tuhan bagi pada kita yang kita tak terfikir pada ketika itu, tetapi itu semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka sebutkanlah alhamdulillah. Allahumma salli ala. Ni beza macam tu ya. Dapat sesuatu. Okey. Okey, saya nak tanya. Saya tanya Hakim je lah, kerana yang lain tak buka video kan. Hakim, kalau barang hilang susah hati tak? Susah hati, Ustaz. Susah hati ya? Susah hati. Kalau nampak orang lain dapat kebaikan, rasa iri tak? Naluri manusia iri ya. Nak lah juga kan. Dan yang ketiga, ada rasa nak tukar kereta tak?
Ada rasa nak tukar kereta punya Ha, masa ni tak? dah dekat raya ni kan. Ha. Tak ada Okey. lagi Ustaz. Ada lah tu kan, niat kena ada kan. Ha. Ni kena ada. Okey, jadi persoalan yang utama daripada ketiga-tiga tadi, adakah sesuatu yang kita miliki yang sedia ada dengan kita masih ada? Kalau katakan barang hilang, kita susah hati kerana barang hilang, adakah barang yang masih ada dengan kita ni telah kita syukuri? Satu. Yang kedua, kalau nampak orang lain dapat kebaikan, kita rasa iri hati. Tanya balik diri kita, adakah yang aku ada sekarang ni dah aku syukuri? Syukuri. Betul? Yang ketiga, kalau kita kata nak tukar kereta, nak tukar, duk fikir nak tukar, adakah kereta yang ada sekarang ni kita syukuri? Ya, itu pertanyaan dia kan. Bukan tak boleh tukar, boleh. Kan? Barang hilang tu memang kita kena ikhtiar cari, tapi hati kita tak terlalu stuck kat situ hingga memikirkan sampai tak tidur malam. Sedangkan yang kita ada tidak kita syukuri. Okay? Maka syukurlah apa yang kita ada. Kenapa? Syukur itu akan menggamit rezeki yang besar pada kita. Maka syukurlah dengan hati. Ingat nikmat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurlah dengan lisan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Dan syukur dengan amal. Gunakan, manfaatkan setiap nikmat Tuhan bagi, rezeki Tuhan bagi itu untuk perkara kebaikan. Bagi dia berkembang, bagi dia bermanfaat yang berpanjangan sampai bila-bila. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah, akhir sekali saya ingin buat kesimpulan mudah terhadap pertemuan kita 1 jam ini. Perjalanan kita masih jauh, kita perlukan banyak bekal. Dan currency amal soleh itu diperlukan untuk jalan ke akhirat. Rezeki itu luas, namun keberkatan menjadi ukuran. Maka luaskanlah rezeki dengan amal soleh. Perbanyakkan bersyukur dari hati yang paling dalam, penuh ketakwaan. Selamat berpuasa, selamat meneruskan ibadah di bulan puasa. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatul qadr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, Ustaz, sebelum kita mengakhiri sesi perkongsian pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perkongsian yang saya kira cukup bermakna untuk saya dan juga kepada semua pendengar-pendengar ini tentang tajuk yang dikongsikan. Perkara yang paling saya tertangkap di hati saya adalah tentang rezeki dan juga takwa. Okey, bagaimana kita sebagai orang Islam yang berbangsa Melayu, sinonimnya, okey, cara menjemput rezeki. Dan saya terpanggil mengenai bagaimana kita nak memperkasakan takwa itu tadi tu. Di atas perkongsian Ustaz tadi amat-amat bermaknalah pada saya. Okey, antaranya yang saya boleh kongsikan, saya boleh recap semula. Okey, cara menjemput rezeki ni perkasa takwa, berjalan berhati-hati di atas muka bumi dan tidak melakukan perkara-perkara larangan Allah. Itu yang saya nampaklah, sebab saya tertanya tadi bagaimana kita ni sebagai individu, saya terutamanya untuk meningkatkan takwa. Jadi saya kena sedar dan juga orang lain kena tahu perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah itu adalah kita tidak melakukannya. Seperti Ustaz bagi tahu tadi. Kita mengangkat kain di jalan yang berduri menunjukkan kita kena elak perkara-perkara yang dilarang. Secara jujurnya Ustaz, saya ni insya-Allah lah cuba menjaga kebaikan yang baik. Cuma solat tu saya nak cepat, sharp, sebab kita ni trader. Trader ni sinonim dengan duit. Jadi kalau tanya pada klien dalam ni, dia orang kata, oh, hari ni boleh buat untung ke? Jadi kalau jaga solat, insya-Allah. Saya memang rasa dulu saya tak macam tu tau Ustaz. Okey. Bila saya menjaga solat, memang ketenangan, keberkatan dan Allah melindungi kita daripada sebarang ancaman. Saya boleh rasa benda tu sebab perubahan tu saya buat. Mungkin kepada mereka yang mendengar ceramah daripada Ustaz ini, jika ada ibrahnya, kita execute, kita laksanakannya dalam diri kita. Okey, saya kira itu sahaja untuk kita punya perkongsian pada minggu ini, dan Ustaz merupakan ceramah yang pertama untuk sesi Ramadan tahun 2026 ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih Ustaz. Jika ada kelapangan lagi, insya-Allah kita akan menjemput Ustaz untuk memberi ceramah pada masa akan datang untuk tajuk yang lebih baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akhiri live dan juga perkongsian kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saham Amerika naik, Nasdaq tak ke belakang. Kita kat sini sideways, lesu dan perlahan. Di bawah kerajaan, campuran pelabur pun rasa bosan. Mana katalis, mana plan untuk asing masuk. Investor pandang tempat lain, sini masih kelam kabut. Cakap nak tarik